alamak, nak ni macam mana ikat tali ni? Aduh, saya tak pandai lah. Tak pandai. Ini apa sebenarnya? Ya, Hani. mana tali? Kira kan minggu depan kita nak pergi pakai mahal. Pakai mahal tu, cikgu minta kita ikatkan kat kemah. Jadinya kita kena ikat dia kasih panjang. Saya tak pandai lah nak ikatkan, nak menggunakan jenis ikatan buku sendiri ni. Saya dah baca banyak kali dah buku ni, tak faham-faham lagi. Macam mana kita nak buat? Saya tak faham dah. Susah betul dah dalam ni. Macam mana ni Hani? Apa cadangan dia? Dalam latihan kadet remaja sekolah, kemahiran ikatan tali merupakan kemahiran asas yang sangat penting terutamanya semasa aktiviti perkhidmatan dan kecemasan. Namun begitu, ramai pelajar menghadapi kesukaran untuk menguasai kemahiran ini kerana kebanyakan bahan pembelajaran hanya menggunakan gambar statik dan penerangan teks semata-mata. Pelajar suka untuk membayangkan arah pergerakan tali, keliru antara tali kiri dan juga tali kanan, serta tidak memahami fungsi sebenar sesuatu ikatan. Keadaan ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi membosankan, kurang interaktif dan juga murid-murid ini akan cepat hilang minat. Oleh itu, kami menghasilkan satu inovasi berbentuk produk fizikal interaktif yang dikenali sebagai Kami menghasilkan Smart KLS Note Guide. Ini merupakan buku yang sangat interaktif bertemakan pengembaraan di dalam hutan. Okey. Jadi, watak utama seperti harimau, kura-kura dan juga monyet perlu menggunakan pelbagai teknik ikatan tali untuk menyelesaikan cabaran dan keluar daripada hutan. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini, ikatan buku sila ni dia digunakan oleh kura-kura untuk mengikat anduh ni pada harimau yang sedang cedera. Kita boleh tengok dekat sini. Macam tu, dia lain kan daripada yang lain. Okay, jadi pendekatan storytelling ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan membantu pelajar untuk memahami fungsi sebenar setiap ikatan dalam situasi tadi. Kalau kita tengok dekat bahagian hadapan ini ada storytelling berkenaan satu persatu cara ikatan digunakan. Kami membuat dalam cerita pengembaraan. Mereka dalam hutan tersesat dan perlu keluar daripada hutan dan perlu selesaikan cabaran terlebih dahulu. Keunikan utama inovasi kami ialah penggunaan tali sebenar. Kami meletakkan tali ini sebenarnya yang ditebuk terus ke dalam buku bagi menghasilkan pengalaman pembelajaran secara 3D dan juga hands on. Macam tu. Jadi pelajar bukan sahaja melihat langkah demi langkah tetapi boleh terus menyentuhnya dan juga mencuba sendiri ikatan tersebut. Kerana kami sudah sediakan tali yang mereka boleh cuba. Di setiap ikatan turut disediakan langkah demi langkah. Macam kita tengok dekat sini, langkah demi langkah lah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Jadi berikut ni merupakan langkah ni sangatlah jelas dan juga sistematik. Kami juga menggunakan petunjuk warna tali kiri dan juga tali kanan bagi mengurangkan kekeliruan semasa proses pembelajaran. Kita tengok kalau kat sini, tali kiri menggunakan tali yang berwarna merah dan juga tali kanan tali yang berwarna kuning. Cara penggunaan Smart KLS Note Guide ni sangatlah mudah dan juga mesra pengguna. Kenapa tu Hani? Okey. Pertama, pelajar perlu membaca situasi pengembaraan dan memahami misi yang perlu diselesaikan. Okey, baca dulu di hadapan pengembaraan dia. Okey, kemudian Afifah? Okey, selepas tu pelajar ni dia akan mengikutilah langkah ikatan satu demi satu dengan bantuan tali sebenar yang disediakan. Okey, kemudian pelajar juga boleh mengimbas kod QR untuk menonton video demonstrasi yang kami buat dalam rangkaian lengkap berserta dengan audio penerangannya sekali. Dekat sini kalau perasan ada bahagian silakan mencuba. Membolehkan murid-murid ini dia mengaplikasikan sendiri kemahiran yang dipelajari menggunakan tali tambahan. Kami menyediakan tali tambahan dekat sini. Macam tu. Okey, selain itu kami perlu juga menyediakan kad cabaran KRS yang mengandungi misi, tempoh masa dan juga sistem permatan. Okey, pada mulanya mereka membuat dulu ikatan yang kami sediakan, kemudian pada bahagian belakang selepas mereka mahir, mereka boleh mencuba misi ini. Okay, dalam misi ni ada apa Afifah dekat kad? Tadi ada cabaran. Ada cabaran, mula-mula pelajar tu mengikut cabaran, lepas tu ada penilaian dan pelajar buat tu ada masa dia. Macam tu. Oleh itu, elemen gamifikasi ini mampu meningkatkan penglibatan aktif pelajar serta mewujudkan suasana pembelajaran abad ke-21 yang menyeronokkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelebihan inovasinya. Okey, apa kelebihannya Afifah? Okey, bagi saya Smart KLS Note Guide ni dia mempunyai pelbagai kelebihan berbanding kaedah pembelajaran secara tradisional. Okey, macam mana tu? Okey, antaranya dia meningkatkan kefahaman pelajar melalui pembelajaran visual. Kita tengok penggunaan tali sebenar, penggunaan visual yang menarik, kinestetik dan juga interaktif. Okey, kemudian Afifah? Okey, lepas tu kalau tengok dekat sini dia ada kita punya buku ni dia sangatlah berwarna dan jalan cerita yang menarik, membantu meningkatkan fokus serta minat pelajar terhadap kemahiran ikatan tali ni. Inovasi ini juga membantu pelajar belajar secara kendiri dekat rumah tanpa terlalu bergantung kepada cikgu-cikgu lah. Macam tu. Okay, dari segi praktikal pula, produk ini mudah dibawa, mudah digunakan dan sesuai diaplikasikan dalam latihan kadet remaja sekolah. Bukan sahaja kadet remaja sekolah, malah pengangkap serta unit berniaga lain.
Produk ini juga turut mempunyai potensi konvensional yang tinggi kerana boleh dipasarkan sebagai bahan bantu mengajar inovatif di sekolah dan juga di institut pendidikan. Kesimpulannya, Smart KRS Note Guide bukan sekadar buku pembelajaran, Tetapi merupakan inovasi interaktif yang membantu meningkatkan penguasaan kemahiran ikatan tali secara lebih efektif, kreatif dan juga menyeronokkan. jadi Smart KRS Note Guide, Ikatan teguh kemahiran hukum. Sekian, Sekian, terima kasih.